Okey geng, Assalamualaikum. Okey, ini yang hari kedua punya, maksud yang kontainer kedua punya. Yang kontainer kedua punya pun macam-macam barang juga. Salah satunya ni dia, sebelah-sebelah Isobo EF5 RZ ni, Monoshock RR125 ni antara barang yang best lah untuk tunggu. Start hit lah, macam-macam lagi lah. Okay, jadi kita terangkan satu persatu. Hampa kena tengok video ni, tengok barang apa yang kena dengan yang hampa duk tunggu. Ada je terus order. Jangan duk tunggu bagi barang ni cukup baru nak order sekali, jangan. Barang saya jenis hari ni mai, dia esok habis. Minggu depan ni barang lain mai kok. Beli satu-satu maksud dia. Jangan duk kumpul nak tunggu yang ni, nak sekali beli memang tak dan, no? Betul apa marah saya pasal barang putus stok. Okey, jadi kita mula daripada sinilah. Kita ada Monoshock RR, okey. Monoshock RR sama macam sebelum ni, cuma design stiker tu kita adjust sikit lagi bagi nampak handsome lagi, okey. Dia punya ukuran dia, tinggi rendah dia ada kat sini, no. Ada kat sini. Mari kita tengok. Berapa? 250 hingga 265. Kata benda ni boleh adjust. 250 tinggi dia sampai 265 boleh adjust, no. Nak rendah nak tinggi boleh adjust. Yang ni 125Z. Yang ni pun sama boleh adjust juga. Yang ni daripada 240 hingga 255 boleh adjust ni. Yang ni 125Z pun sama, design stiker pun kita dah adjust lain. RR150 125Z. Okey, yang ni EF5. Kita panggil dia EF5 lah, tapi player RZ yang duk pakai banyak. Player RZ pakai banyak. No, pasal sedap. Batang ni besar, kita pakai tu sedap, motor tak goyang belakang. Kali ni sampai yang color purple dulu. Yang color-color lain tu kemudian. Yang ada hijau, orange tu kemudian sampai. Yang sampai minggu ni adalah yang purple. Okey. EF5, RZ boleh pakai. Ngam, cukup handsome. Ramai dah pakai. Dan ni nampak design stiker pun dah lain dah, no? Kita adjust bagi nampak lagi handsome. Okey, lepas tu yang ni Hard Pocket. Hard Pocket pun masuk stok. Macam duk kata lah, Hard Pocket ni saya pun tak tahulah dia pemakan ke apa. Cukup-cukup laku ni, masuk dah 5,000 pun dia habis. Tak tahulah buat apa. Okey, yang ni relay, okey. Relay Y15 ataupun LC. Okay, kita kata sama pakailah. Y15 LC boleh pakai. Okey, lepas tu yang ni fuel pump. Fuel pump kita ada 3.5 dan juga 4 bar. Okey, mari saya terang sikit. Untuk fuel pump ni, untuk Y15 ataupun Y16 dia terus pasang PMP. Tapi untuk LC V8 dan NV8 boleh pakai. Cuma tukar pelampung ni saja. Hampa buka klik ni, cabut pula pelampung ni, ambil yang originalnya, bubuh balik. Untuk LC V8 dan juga NV8. Tukar pelampung ni saja. Yang lain semua sama. Okey. Mana tahu fuel pump yang kita jual ni boleh pakai kat 4 model. Y15, Y16, LC V8 dan juga NV8. 4 model motor, no. 3.5 bar dan juga 4 bar. Untuk spek biasa-biasa 63, 65, 68 boleh pakai yang 3.5. Start 70, 72, 74, 76 pakai yang 4 bar. Macam tu. Dia punya formula dia senang. Spek kecil pakai 35, spek besar pakai 4 bar. Okey. Kat sebelah sini pula kita ada spring clutch. Spring clutch Y15 5 kepin, 5 biji, LC spring clutch LC 5 biji juga. So mana kata Y15 5 biji, LC 4S, LC 5S sama, no. Ni dia, ada 5, sini ada 5. Okey. Lepas tu yang ni cover head EF5 bypass punya. Cover head EF5 yang ada lubang nyawa tu, kalau purple nimbul laku yang teramat-amat, no. Sebab apa tak tahulah, sebab murah kot. Yang ni pun dah masuk stok. Okey, yang ni tak ada kata lah, yang ni putus stok sangat-sangat lama. RZ punya screw bowl ni, okey, ada 16 biji semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 biji. Harga paling murah di pasaran, tak ada siapa lawan ni. Dah sebab tu dia laku gila-gila. Tapi barang mai tak banyak ni, hampa tolong order cepat, barang tak banyak. Lepas tu yang ni brake pad lah, brake pad Y15 depan, brake pad Y15 belakang. Yang ni LC punya depan, okey. Brake pad LC depan. Lepas tu yang ni sensor thermostat. Sensor thermostat yang ni untuk soket Y15, trik Y15, soket LC untuk trik LC. Mana kata untuk ni spek standard punya motor lah. Lepas tu yang ni soket Y15, trik LC. Mana kata nak pakai di motor Y15 tapi head LC. Yang ni pula soket LC, trik Y15, nak pakai di LC tapi head punya trik Y15. Macam tu. Lepas tu yang ni clutch lever. Yang ni saya tak tahulah, saya dah jual 20,000 ke 30,000 biji lah. Saya tak tahulah apa benda yang laku sangat. Mungkin ramai orang pakai rasa seronok. Dia punya kelas jadi ringan, kedudukan kelas jadi macam jadi sport. Kita naik tu kita rasa macam puas kita pegang kelas. Mungkin sebab tu kot. 20 ke 30,000 biji dah saya jual ni. Saya tak tahu laku gila-gila punya laku. Kali ni dah sampai apa boleh order. Lepas tu yang ni hyper clutch. Yang ni hyper clutch LCES kata silap saya. LCES punya. Yang ni hyper clutch dah masuk stok lah. Dia main 5 biji spring, 1 2 3 4 5, skru ada 5, washer 1 dan juga hyper clutch, no. Okey, yang ni model hyper clutch LCES. Okey, yang ni conversion kit Y15 putus stok dah baru ni. Order punya tengok habis, kita masuk stok dah. Dan yang ni LC5S, okey. Yang Y15 pun macam sebelum ni lah, tak ada apa-apa perubahan. Dah barang-barang dia dapat semua macam sebelum ni juga, no. Spring clutch apa semua, clutch plate
6 keping iron plate, 5 keping duduk dalam ni. Ni hafal kelas semua sekali. Housing CNC semua duduk dalam sini. Okey. Ini apa? Cover kelas ha. Okey, set dia sama macam sebelum ni juga. Yang ni Y15. Okey, yang ni LC5S. LC5S apa yang best dia? Kita pakai clutch plate Y15. Ha, dia besar. Bila dia besar, clutch plate LC5S ni dia sama dengan Y15 punya clutch plate. Dia besar, jadi dia akan grip lebih padu lah. No? Jadi yang LC5S kita lepas pakai yang Y15. Ada orang duk abang itu awak tak pakai LC4S, tak lepas. Kalau lepas dia dah buat dah, dia sangkut. Sebab tu kita pakai LC5S je boleh pakai untuk clutch plate Y15. Macam sebelum ni juga, sama macam sebelum ni juga. Dia main barang-barang dia complete macam sebelum ni. Okey, cuma dia kita restock balik saja. Ha, tak ada perubahan apa-apa untuk LC5S. Hari tu masuk 1000 set kot. Tak ada 2 hari habis. Saya pun tak jangka kata LC5S punya player pun boleh tahan tak. Kita dengan LC5S ni macam slow sikit, rupanya tak. Boleh tahan juga depa punya player. Jadi kita restock lagi, okey. Jadi yang ni je sampai dulu untuk kontainer yang kedua. Okey, kita tengok esok lusa ada apa barang yang sampai. Kita iklan lagi. Ngam.